وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hoi. Minta maaf Ustaz. Ya, tak apa, tak apa. Pasal Ustaz baca Quran. Lah, kenal lah pengambil apa duk mana duk tinggal lagi tu. Dah 10 akhir Ramadan dah. Ada. Tu yang saya nak tanya tu. Oi, 10 tanya Qadar apa? terakhir. Apa dia 10 Pasal ada tu Qadar. Betul. 10 akhir Ramadan ni memang kan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, Ada banyak kan nak tanya? banyak. Kalau macam tu, jom kita pergi dapur tazkirah Ramadan kan dulu. Jom. Sambil kita masak menu best hari ni, Jom. kita jawab pasal Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dapat tak jawapan? Saya nak kena tarik saya pergi. Jom. Hmm. Mana Ustaz? Tak ada orang tinggal. Okey, jom. Jom. Mana Ustaz? Jom kita pergi. Episod ke-11 Tazkirah Ramadan Di House of Kambing Kambing di Sedang. Baik, terima kasih Shoki. Okey Ustaz, hari ni kita masak apa Ustaz? Kalau orang belah sini sebut bubur lambuk. Oh, Tapi kami orang utara kata bubur kancing. Bubur kancing. Okey, apa bahan dia? Apa bahan-bahan? Kita meneruskan memasak kita ni, kita kena kenakan bahan. Oh. Bahan dia mestilah beras. Beras? Beras yang ditanak dengan air yang banyak sebab kita nak buat bubur, bukan nak masak nasi. Saya dah sediakan dah tu. Nak tiru beras tu jadi bubur lambat lah. Kan rancangan kita pendek je. Okey. Ini dah ada atas dapur tu. Siap. Beras yang telah ditanak dengan air sampai dia jadi bubur. Okey. Lepas tu daging dan air daging. Kalau orang ni letak ayak tulang dengan tulang apa tu, terpulang lagi sedap lah. Masak tulang. Yang penting lagi santan, lada hitam, garam, rasa. Ni satu lagi bahan yang mesti kena ada dalam bubur lambuk ataupun bubur kanji kami lah, iaitu halba. Dan udang, serai, bawang putih, halia dengan daun bawang. Last kali nak sedap kena tabuk dengan bawang goreng. Tu macam ni. Lama. Memang barulah terangkat. Entahlah apa yang terangkat tu. Okey, bolehlah kita buka periuk tu. Okey, buka periuk. Okey, baik. Kita mulakan dengan kita masukkan serai, tapi serai ni kena ketuk. Saya nak ketuk serai ni dengan apa? Dia. Macam banyak. Masuk serai. Gaya tu mau lebih. Okey, bubur ya. Bubur ya. Oh ya, bubur. Ini. Kita masukkan apa ni daging dengan yang telah direbus lah. Okey Ustaz, sambil-sambil kita nak bubur ni. Ni saya nak tanya ni. Kita ni dah berapa hari puasa ni kita nak masuk 10 malam terakhir. Ya, betul. Orang selalu sebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni apa Ustaz? Lailatul Qadar ni apa? Cantik soalan tu sebab Allah sendiri pun buat soalan. Langsung? Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah kata sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lepas tu Allah kata, kamu tahu tak Lailatul Qadar tu apa? Allah sendiri tanya dan Allah sendiri jawab. Allah kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sepatutnya tak timbul dah soalan Lailatul Qadar tu apa? Allah sendiri dah bagi tahu dah. Lengkap. Nama pun surah tu surah Al-Qadar. Dia bukit. Kan? Allah kata apa tadi? Saya nak ulang balik. Ya. Allah kata, kan, Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 alfi syahr, 1000 bulan. Bukan menyamai. Lebih baik. Pasal apa Allah kata 1000, Allah tak kata 1,000,000? Sebab dalam bahasa Arab, perkataan yang paling banyak adalah 1000. Bahasa Arab tak ada perkataan juta. Macam tu? Kita pun juta ada perkataan juta. Lebih daripada 1,000,000 ada tak? Ada bilion. Bilion bahasa Inggeris. Sebab tu kita kalau nak kata
sejuta penghargaan ataupun jutaan Terima maaf. kasih. Sebab jutaan terima kasih. Sebab apa kita pilih juta tu yang paling banyak. Jadi bila Allah nak kata lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya apa? Sebab masa tu Tak. Sebab 1000 tu lah yang paling banyak lah. Banyak lah. Banyak sungguh. Dan malam tu Allah kata tanazzalul malaikah. Turunnya para malaikat. Turunnya para malaikat itu simbol sebagai memang bukan takat simbol, dia memang turun sungguh. Bila malaikat turun, apa yang malaikat buat? Malaikat mendoakan. Malaikat menjadi saksi. Saksi ni manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. Dan malaikat mendoakan. Salamun. Iya. Maka sejahteralah malam itu. Hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Jadi sepanjang malam tu lah adalah malam yang penuh barakah, penuh dengan ganjaran pahala, penuh dengan kebaikan. Okey, baru saya faham. Patutlah orang suruh kulun. Orang kata betul 10 malam terakhir. macam tu. Ada surah rupanya. Ada surah. Okey, Ustaz. Okey, ni saya pilih bubur udang. Udang. Okey, Ustaz. Jadi satu lagi yang saya ada confuse ni. Confuse. Dia pada sebut qiyamulai ni apa benda? Qiyam tu bangun. Lail tu malam. Maksudnya bangun malam. Bangun malam. Ada saya bangun tengok bola qiyamulai tak? Bangun qiyamulai juga. Qiyamulai Bangun malam lah juga. Tapi dia bukan maksud qiyamulai nak beribadat tu. Maksudnya kita bangun malam untuk beribadat, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab di akhir malam tu Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala permohonan, pengampunan. Allah dekat dengan hamba-hambanya yang bermunajat dan memohon kepada dia, beribadah. Baik. Satu lagi kan Ustaz. Bila orang sebut Lailatul Qadar ni, orang selalu kata ada tanda-tanda. Kan? Jadi masa 10 malam terakhir nanti, perlu tak kita cari tanda-tanda tu? Nabi bagi panduan pada kita. Carilah Lailatul Qadar. Betul? Nabi suruh cari. Tapi dalam hadis tu, Nabi bukan kata carilah tanda dia. Maksudnya carilah kan Lailatul Qadar ni dengan beribadat. Maknanya, kalau lah 10 akhir Ramadan tu, kita buat ibadat, buat amal ibadat. 10-10 tu? 10-10 tu. Maksud itulah tanda dia, kita mencari Lailatul Qadar. Sebab dia ada dia tak hilang. Dia tak pergi mana pun, dia akan ada dalam mana-mana malam 10 tu. Macam itulah maksud cari tu. Yang penting maksudnya kita beribadah. Sehingga disebutkan bahawa Nabi membangunkan ahli keluarga dia dan mengekatkan ikatan kain dia. Simbolik lah, ada maksud mengetatkan tu sebab nak pulun. Simbolik pada nak pulun. Ada yang kata simbolik pada Nabi sampai tak menghampiri isteri-isteri dia lah. Ikatkan kain dia. Fokus ibadah. Fokus amal ibadah. Tapi kau Ustaz, ada masa orang duk percaya tanda-tanda ni. Saya biasa dengar pokok, sujud lah, bulan mengambang lah, esok pagi redup. Dia dah sebut tanda-tanda betul ke? Boleh ke saya kata, pada pagi tu saya tengok, malam tadi confirm Lailatul Qadar. Ustaz, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bubur ni bahan penting ni. Masuk dulu Ustaz. Bubur kanji utara ni tak ada alba tak jadi. Masuk tak? Cukup lah bahan. Tanda ni adalah benda yang mungkin pengalaman. Orang share pengalaman. Ada yang memang Nabi beritahu. Tapi sebenarnya pelik juga kalau orang nak tahu tanda, tak tanda lah apa kan. Sebenarnya 10 akhir Ramadan tu sendiri dah tanda lah. Ini mungkin yang geng mengelak ni. Dia nak shortcut. Dia tak mau buat sampai 10 dia terpenat kan. Dia nak pilih malam tu yang baru dia. Betul. Saya nak kata macam ni. Dia bukanlah pulih macam mana. Dalam 10 malam terakhir tu, kan, kalau kita buat ibadat apa saja pun, amal soleh, apa pun yang benda baik, kan,
Walaupun mungkin kita sembahyang 2 rakaat saja, ataupun kita bersedekah RM5 saja, dan sebetulnya malam tu Lailatul Qadar, pahala dia berganda-ganda. Lebih pada 1000 bulan. Lebih pada 1000 bulan. Jadi tak perlulah nak kena kalau orang yang memang ahli ibadat, dia lagi banyaklah ganda dia. Lagilah banyak. Ya, game nilai tadi. Maknanya kalau lah 10 malam tu, dia ada 2 rakaat, esok 2 rakaat, esok 2 rakaat. Mana yang kena yang 2 rakaat dia Lailatul Qadar, dia dapatlah ganda 2 rakaat tadi punya ganda. Betul? Jadi maksudnya masuk Ustaz tadi kira fokuskan buat setiap hari. Okey, buat setiap hari jumpa lah. Bukanlah fokus cari tanda itu. Bukan cari tanda. Cuma adalah Nabi sebut yang sahih daripada Nabi. Dia cahaya pagi tu, matahari tu, cahaya yang keluar matahari tu, dia tak sangat kuat sinaran dia. Mana sahih? Yang ni ada Nabi sebut. Okey, habis. Ni bahan yang seterusnya iaitu santan. Inilah bagi rasa lemak-lemak. Inilah pelemuk dia. Lemak. Tolong kait sikit. Ustaz, Ya. bila sebut 10 malam tak apa? Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir. Ada yang kata hanya pada malam ganjil saja. Betul ke? Betul. Bukanlah saja Nabi bagi panduan. Terutamanya malam-malamnya yang ganjil. Dia 10 akhir Ramadan memang Nabi pulun. Kalau itu yang Nabi contohkan ialah sepanjang 10 akhir Ramadan Nabi pulun. Cuma Nabi ada juga sebut bahawa terutamanya yang malam yang ganjilnya. Itulah. Jadi bagi yang kita sebut menyelat tadi, kurang-kurangnya malam ganjil tu lah. Kalau dia tak 10 pun. Tapi yang memang rajin nak ibadat, inilah masa dia nak pulun pahala. Itulah dia buat. 10 Ramadan akhir tu dia buat lah. Buatlah. Baik. Dan satu lagi Ustaz. Bila kita kata Qiyam mulai tadi. Bangun kau malam. Bangun kau malam. Cukup ke kalau kita buat solat 2 rakaat? Tahajud. Itu yang saya sebut. Kita ikut kapasiti kita lah. Kalau kita larat 2 rakaat, 2 rakaat. Buat. Semua solat waktu malam ni dipanggil tahajud lah. Sebenarnya solat tarawih tu pun dikira tahajud sebenarnya. Cuma kadang ada orang dia nak niatkan yang 2 rakaat tu taubat ke, 2 rakaat tu sebagai hajat ke. Mungkin dia nak niat sebagai tasbih ke kan. Tapi semua 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab Nabi kata solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul lail matna kan. Jadi tak kisahlah. Buatlah ikut kemampuan dan buatlah ikut kapasiti masing-masing. Penting tu lah. Yang penting tak apa. Ikut kemampuan diri kita. Ikut kemampuan. Okey Ustaz, dah siap kah? Ni ada lagi last punya peras ni lah kita punya lada hitam. Kalau dah buka puasa. Tu dia. Ustaz. Oi. No. Kau lihat. Tu dia. Dan Asal. Cukup rasa. Dah habis dah bahan ni Ustaz? Habis dah. Okey, soalan dah. Ada lagi. Dah. Buah lah. Sebelum kita dah siap ni. Last sekali kadang-kadang orang kata elok buat kat masjid ke buat kat rumah. Saya kata tadi, apa dia panggil ibadat ni? Ibadat ni kan macam-macam. Salah satu adalah iktikaf. Kan? Iktikaf di masjid tu satu ibadat. Bayangkan kalau lah Lailatul Qadar. Malam tu Lailatul Qadar. Dia pula berada di masjid. Sepanjang malam. Sepanjang malam. Dengan niat iktikaf. Dia solat. Dia baca Quran. Lagilah banyak pahala. Kalau dia di rumah, dapat pahala solat tu dapatlah. Pahala baca Quran pun dapat. Tapi dia tak dapat pahala iktikaf. Udah kurang sikit lah. Kurang sikit. Kalau dia baca Quran saja, dapat pahala baca Quran saja. Kalau dia baca Quran dalam solat, lagilah banyak. Lagi banyak. Di masjid pula. Sambil iktikaf. Lagi banyak. Berganda-ganda. Kita selalu kan banyak nak bonus berganda-ganda. Inilah masalah dia. Dah lepas tu kalau kenal Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Jadi kalau mampu, tak ada apa halangan, iktikaflah kat masjid. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, Ustaz. Nampak gaya macam dah siap. Oh, Boleh angkat dah. angkat dah. Boleh tak nak? Dalam mangkuk ni. Okay, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Siap bubuk kanji. Hidangan wajib di bulan Ramadan. Ya? Okey, Ustaz. Dah nak berbuka ni. Jom. Jom kita. Jom kita. Boleh? Ha, Bismillah. habis angkat. Panas. So, bubuk kaji. Kita utara Bubuk kaji malam ni. Ni Ustaz, tadi kita dah sembang panjang pasal Lailatul Qadar, tanda-tanda apa nak buat. Jadi, nasihat Ustaz untuk 10 malam terakhir. tak ada nasihat lain melainkan apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Assalamualaikum. Apabila menjelang 10 akhir Ramadan, maka Nabi suruh kita kuatkan lagi. Perbanyakkan lagi amal ibadat. Mudah-mudahan kita beroleh pahala yang sangat banyak. Dan bagi orang yang bukanlah kebiasaan dia banyak ibadat, buatlah setakat mana yang boleh. Rebutlah peluang ni sebab bukannya setiap malam, satu malam je setahun. Tapi dia punya kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Baik, okey Ustaz. Jom. Bismillah. Bismillah. Saya tak sabar ni bubuk lambu, bubuk kanji ni. Okey. Lah. Dan pada yang tengah mencari tempat berbuka puasa, House of Kambing Sedang. Tempat meja anda sekarang. macam-macam ada. Nasi goreng kambing, sup kambing, macam-macam sup lain pun ada. Ya, betul.